Saya tak Speaker main pilih ikut fizikal lah ni. Pendek, bukan sebarang pendek tapi yang cerdik. Terima kasih Tuan Musi. Saya ingin menyentuh perkara dasar pendidikan 06000 yang menyinggung persoalan dasar. Sebelum lahirnya plan pembangunan pendidikan Datuk Musi, iaitu 2013 hingga 2025, kita ada satu lagi dasar yang kita namakan sebagai dasar pembangunan pendidikan 2001-2010. Saya akan berasaskan kepada 4 perkara bagi memberikan pandangan dan pendapat dalam dasar pendidikan ini, iaitu pertama, isu akses pendidikan, kedua, equity dalam pendidikan, ketiga, kualiti pendidikan, dan keempat, kecekapan keberkesanan pengurusan pendidikan. Merujuk kepada akses pendidikan Musi, kita ada jenis-jenis sekolah dari sudut kategorinya, sekolah luar bandar dan sekolah di bandar, ya. Dan kita juga ada isu-isu yang melibatkan soal kemudahan yang ada. Saya ingin tahu bagi pihak kementerian sejauh manakah isu ini telah dilanggani dalam konteks kita nak masuk kepada lonjakan-lonjakan yang ada di dalam plan pembangunan pendidikan. Ini juga melibatkan isu dari sudut apa yang pernah disebut, iaitu adanya advantage dengan disadvantage school. Sudah tentu dua kategori advantage dan disadvantage school ini sebagai satu gap dari sudut mereka sepatutnya mendapat satu yang adil, ya. Dari sudut kalau di bandar adanya kemudahan IT, maka di luar bandar juga perlu ada. So sejauh manakah advantage dengan disadvantage school ini telah dilanggani, dan saya ingin tahu adakah masih ada lagi disadvantage school ini, dan bagaimana kementerian sedang usaha untuk mengurangkan jurang ataupun gap antara kedua-dua sekolah ini. Kita juga masih bercakap tentang sekolah-sekolah yang tidak ada kemudahan asas, dan kadang-kala ada satu-satu kelas itu terpaksa menerima hampir lebih daripada 50 ataupun 40 pelajar dengan seorang guru dan sebagainya. Ini tidak termasuk apa yang dinamakan sebagai mismatch, iaitu guru yang jadi bidan terjun, bukan option subjek yang dia belajar di universiti. Maka itu akan berlaku di sana satu quality kepada pembelajaran seperti yang disebut oleh, kalau tak silap saya, Bukit Bendera, bahawa guru yang mengajar atas option pilihan dia ketika di universiti dengan yang bukan option dia menghasilkan kualiti yang berbeza. Saya ingin tahu sejauh manakah mismatching ini dilanggani ataupun digarap oleh pihak kementerian. Selain daripada itu, untuk penyelidikan dan pembangunan 03000 030 100, saya ingin minta kementerian dari sudut penyelidikan dan pembangunan, sejauh manakah dasar pembangunan pendidikan ini melihat isu-isu syahsiah pelajar dari sudut perkembangan terkini yang melibatkan penggunaan sosial media dan sebagainya. Mungkin kita tidak membenarkan mereka bawa handphone ke sekolah, tetapi dari sudut pembinaan syahsiah pelajar itu dalam konteks melahirkan pelajar yang bersyahsiah tinggi, bermoral dan beragama seperti yang ada di dalam plan pembangunan pendidikan, sejauh manakah kita telah membentuk pelajar-pelajar ini melalui proses pendidikan, mereka tidak bersikap individualistik, tidak bersikap materialistik, dan juga tidak terlibat dalam program-program yang boleh merosakkan kepribadian dia. Syahsiah pelajar ini amat penting kerana apabila kita berhadapan dengan kasus ataupun kes-kes yang melibatkan buli, pukul cikgu, merokok, vandalism, ponting dan kelakuan tidak senonoh,
Semua ni melibatkan pelajar-pelajar dari sudut syahsiah mereka, dan ini amat penting, bukan sekadar struktur yang disediakan, tetapi juga perlu ada di sana satu bentuk pembinaan syahsiah pelajar yang kita nak bentuk dalam pelan pembangunan pendidikan kita. Begitu juga saya ingin tahu di peringkat kementerian, dalam butiran ini, sejauh manakah kementerian telah berusaha untuk mencapai tahap nisbah guru siswaza yang disarankan atau disasarkan, iaitu 60% daripada aliran sains dan 40% dari aliran sastra. Saya dimaklumkan kalau betul sekarang ini yang ada di dalam guru siswaza iaitu 80% daripada aliran sastra, dan saya tentu dalam konteks kita nak melonjakkan TVET, kita nak melonjakkan inovasi sains dan teknologi, kita lebih memerlukan guru-guru daripada aliran sains. Sejauh manakah kita telah berjaya pergi ke arah itu? Saya juga ingin menyentuh operasi pendidikan 020000 020200, iaitu dari sudut sekolah rendah. Saya ingin bertanya dari sudut apakah dasar kerajaan dalam konteks lahirnya sekolah-sekolah rendah aliran agama swasta. Ya. Ini memandangkan bahawa sambutan kepada aliran agama, sekolah rendah aliran agama swasta amat menggalakkan, dan kita boleh lihat daripada 800 ibu bapa yang memohon pada anak-anaknya untuk belajar di sekolah itu, yang diterima hanya 150 untuk tahun 1. Isunya bukanlah tentang sekolah rendah aliran agama swasta ini, tetapi apa yang saya nak timbulkan di sini ialah pelajar daripada sekolah rendah aliran agama swasta ini dilihat seolah-olah didiskriminasikan apabila untuk mereka melanjut pelajaran ke sekolah menengah kebangsaan, sama ada SMKA ataupun aliran agama, maka saya dipahamkan mereka tidak diterima apabila memohon secara online kerana mereka bukan daripada sekolah rendah kebangsaan. Apakah ini satu dasar yang secara tidak langsung mau mematikan sekolah rendah swasta, ataukah kerajaan merasakan bahawa dengan berbuat demikian kita seolah tidak menggalakkan ibu bapa mengantar anak-anak ke sekolah rendah agama swasta ini, sedangkan sambutan hari ini terhadap sekolah swasta begitu menggalakkan. Ada setengah-setengah negeri, Datuk Pengerusi, Tuk Sri Pengerusi, selamat datang. Ya. Saya ingat kita kena sampai malam-malam ni. Okay. Tak apa, saya potong nanti supaya balik awal ni. Jadi saya nak tanya, saya bagi satu kes, iaitu di Pahang. Ya, di Pahang. Jabatan Agama Islam Pahang telah mengeluarkan satu dasar ataupun satu stand, satu sikap bahawa mana-mana daripada sekolah kebangsaan, sekolah rendah swasta aliran agama yang nak sambung belajar di sekolah-sekolah agama negeri tidak diterima, melainkan mereka hanya iktiraf sijil-sijil daripada kafar sahaja. Dan sijil seperti sijil sekolah rendah, sijil kurikulum tertinggi sekolah rendah Islam KTSRI tidak akan diterima untuk masuk ke sekolah agama kerajaan negeri. Ini secara khusus Pahang. Saya tahu Menteri akan jawab ini soal negeri, kuasa negeri. Tapi saya sebagai penggubal undang-undang lebih melihat dari sudut dasar. Sejauh manakah kerajaan boleh membiarkan seolah-olah negeri, seolah-olah mendiskriminasikan sekolah rendah agama swasta ini. Dan kita tengok ini kadang-kadang tidak ada dari sudut pencapaian mereka ini amatlah baik berbanding dengan pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan dari sudut agama, bahasa Arab dan lain-lain. Saya minta supaya kalau bolehlah dengan dasar yang lebih liberal dalam konteks persaingan yang sehat dan boleh berpindah daripada swasta nak pergi ke government, ya, government nak pergi ke swasta supaya ada satu persaingan. Maka saya minta supaya Kementerian Pendidikan
dengan dasar itu menghapuskan syarat dari sekolah yang layak hanya sekolah kebangsaan saja, ya, dan bukan daripada sekolah swasta seolah ditolak. Seterusnya, Ya, masa habis ya. sikit lagi, pembangunan profesionalism. Saya ingin mencadangkan di sini tentang soalan yang pernah saya ajukan dalam parlimen, iaitu guru yang ada PhD yang sudah bertugas dan berkhidmat, tapi bila dia dapat PhD atas inisiatif dia sendiri, dia tidak ada apa-apa insentif, malah dia dianggap tak ada apa-apa kesan kepada dia punya profesionalism dia sebagai guru. Sedangkan yang baru masuk ada PhD, dia diberikan tambahan 715 hingga 1022 sebagai tangga gaji yang awal. Jadi saya harap guru-guru yang berusaha secara sendiri untuk meningkatkan ilmu dan profesionalism dengan mengambil PhD dan sebagainya, supaya dapat diberikan satu pengiktirafan kepada mereka. Saya juga mencadangkan dalam konteks guru-guru yang mengawas dan memeriksa PT3 yang sekarang ini telah didesentraliskan kepada sekolah-sekolah, diberikan elam khas supaya mereka yang mark paper, mereka yang mengawas tidak hanya orang kata menjalankan tugas seperti guru biasa, tetapi juga mereka diberi elang supaya profesionalisme mereka dimartabatkan dan diangkatkan. Selain daripada itu, saya menyokong penuh usaha untuk mewujudkan skim membantu guru-guru ini dari sudut pengkeranian, kerana guru-guru telah dibebankan dengan berbagai tugas, dan saya amat faham kerana isteri saya juga seorang guru. Sekian, dan saya Datuk Seri Pengurusi. Yang Majlis